dia begitu. Tapi bila kita masuk industri ni, kita buat lagu-lagu yang kita rasa we think would sell. Kan? So macam kita buatlah lagu macam yang Aina sebelum ni. Tapi this year Aina rasa macam it's time for me to do something different dan tapi masih lagi dalam align lagi dalam Aina Abdul punya hidup tu lah. Tapi adalah tiba rock. Yelah, kan. Tapi dia berbeza sebab semenjak Aina berduet dengan Amir Jahari punya lagu tu, Betul. saya tak cam tau suara dia. Sampai Rupanya Aina Abdul. ya, saya lain Ya, betul. Dan lagu ni juga hasil ciptaan Aina sendiri. Betul. Oh, okey. Macam Ajak tanya tadilah, macam mana boleh tercetusnya masuknya lagu Berjauhan ni di pasal apa Aina? Kenapa tiba-tiba nak buat Berjauhan? Okay, lagu ni walaupun hasil ciptaan Aina sendiri, tapi lagu ini adalah lagu kiranya lagu pertama ciptaan saya yang produce oleh orang luar. Okay, lagu ni diproduce oleh producer daripada Indonesia, Vega Antares. Jadi Vega Antares ni terkenal dengan, kalau anda familiar dengan Bilal Indrajaya, dengan yang terbaru Noh Saleh Rasa Tuhan. Jadi beliau ni bagi saya semangat baru tau sebenarnya, sebab dia memang music dia totally different daripada yang sebelum ni saya buat. Jadi beliau juga yang bagi encouragement pada saya untuk macam apa kata kita lari daripada yang sebelum ni. Dan tajuk Berjauhan ni sebenarnya sebab lagu ni memang kalau anda dengar, it's about long distance relationship. Okey, sekejap lagi kita tanya pengalaman Aina sendiri tentang long distance relationship dalam Berjauhan. Jadi anda terus dengar Suria. Muzik dan jiwa. Pengalaman Aina ke? Pengalaman sendiri tau. Waalaikumsalam semua yang menyaksikan live. Apa nama Aina iNation apa? iNation. iNation fans. Kalau ada fan club. soalan-soalan nak tanya boleh. Nanti kita tanyakan pada Aina. Amboi Bob Skudai Kiri. Ya, bukan Ali. Tu bunyi Ali dah tu. Eli. Terima kasih 778 mata memandang. Tolong tap-tap, tolong share. Jom kita tukar. Jom kita record. Ada Hurix Pagi Suria dibawakan oleh Hurix. Dapatkan kelegaan dengan Hurix Gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus bantu melegakan batuk dan sakit tekak. Bolehlah satu rumah satu botol Hurix Gamat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Betul lah Fad. Rasa macam kita ada kat lobby hotel lah Fad. Tak, satu lagi rasa macam vibe-vibe kat kampung tapi yang version macam klasik kan? Betul tak? Betul. Okey, berkenaan dengan Aina sendiri yang pernah melalui fasa LDR, relationship. Long distance relationship. Sebenarnya Jauh Ya, dia jauh. Ataupun PJJ orang panggil. Yes, betul. Kalau saya selalu menulis lagu memang berkaitan dengan hidup saya lah. Sebab saya nak menyanyi kan. So saya kena Feel kan dia? Ya, so benda tu memang inspirasi pada kisah hidup saya sendiri. And saya pernah mengalami tu dan saya dah kalah dah pun. Allah. Saya dah kalah. Tapi tak apalah, dah lepas dah pun. Tapi I'm happy for him lah. Saya happy untuk dia. And tapi thank you lah sebab bagi saya inspirasi untuk kisah lagu yang terbaru ni. Berapa jauh tu masa tu Aina? Jauh sangat ke? Jauh lah, bukan orang Malaysia. Jauh. Negara Jauh mana? lah. Negara mana tu? Kalau dah kata Aina kata saya pun kalah lah. Maksudnya jauh tu je. Tapi Aina, adakah Aina serik untuk orang kata kalau ada peluang sekali lagi long distance relationship juga, adakah Aina serik ataupun tak nak dah lepas ni nak yang dekat-dekat je? Saya tak tahulah, mungkin dulu macam kita suka yang jauh-jauh. Tapi sekarang ni orang Malaysia je lah. Kalau orang Malaysia je lah tu maksudnya ada lah tu. Jeng-jeng. Abang Fad dengan Abang Ajak orang Malaysia. Tapi takkanlah nombor 2 Ini laju sangat. Kamu ni ke situ pula. Okey, sekejap lagi kita nak tanya lah macam mana kriteria Aina dalam memilih pasangan yang short distance ni. Nak tahu juga kan lelaki idaman dia macam mana kan. Kebetulan dekat TikTok tiba-tiba ramai bila Aina kata nak cari Malaysia je. Ni Tu Malaysia guy always dia. saya orang Malaysia juga. Sekejap lagi Aina akan kongsikan ciri-ciri lelaki yang dia suka. Mana tahu dia minat yang pakai beg silang ke. Stand by. Suria. Muzik dan jiwa. Fuck is better. Malaysia guy always It's why. Kalau
It's why. Salam dari Brunei. Brunei kira dekat juga. Dekat. Boleh Brunei boleh. Minyak murah sana. Minyak murah. Laki Brunei bolehkah? Dia tanya. Boleh. Saya beg silang juga. Ampun, Bob. 5 ke 6 Apanya? Tak set. 2 Tupat rendang di atas meja. Kau ni nak pantun ni. Tupat rendang di atas meja. Sambung. Sambung. Takkan habiskan macam tu je kau bayang. Mana dia punya penghujung? Okay, boleh jom kita. Apa soalan ni tadi ni? Short distance criteria. Pasangan. Boleh Aina boleh. Okay. Boleh. Anxiety Doci baru saja hiburkan kita pagi on Surat Elifat Ajak sekarang ini ditemani oleh gadis yang berseri-seri hari ini. Buah tangan terbaru Aina Abdul Berjauhan berkenaan dengan long distance relationship. Betul lah. Nyanyian dia pun nampak lain lah Aina kan. Bunyi angin tu lebih. Dia dah tak ada dia dah tak ada belting dah suara dia Macam kan. Aina kata lah sebelum ni semua ballad yang heavy juga kan. Kita tahu Aina punya lagu kalau pergi dekat bridge ke pergi dekat chorus mesti akan hit yang tinggi punya je. Tapi kali ni dia macam santai-santai. Dia jadi jazz kan. betul. Jadi ada tak jejaka short distance ni yang suka dengan suara halus dan ayu Aina Abdul sekarang? Nak tahulah ciri-ciri dia yang macam mana. Ya, kalau Aina Aina suka. boleh. Sebenarnya to be honest kan, saya tak ada ciri yang spesifik. Saya simple je sebenarnya. Betul ke ni? Betul tak, tapi satu pasal, tapi yang penting yang saya paling tertarik adalah orang tu Kaya? bukan tak. Bukan. Orang tu bukan kerja dalam industri. Okey, tak ada kena-mengena dengan industri. Saya setuju tu. Kan? Kenapa Aina ada pengalaman dengan orang industri? Okey, kenapa? Kalau dalam industri, kenapa Aina rasa macam kurang berminat? Sebab saya tak nak ada rasa bersaing tu. Faham. Saya rasa benda tu it's real dan saya ada kawan-kawan yang mengalami masalah macam tu. So saya lebih rela kalau saya kahwin orang tu saya balik, saya tak cakap pasal industri. Okey, faham tak? faham. Sebab awak dah seharian dah dengan kerja kan. Ya. Balik benda lain pula lah. Dan orang kata Aina ni orang kata dah cukup masak lah dengan industri ni kan. Ya. So kalau boleh biar pasangan tu balik tu cerita pasal benda lain Aina. Ya. So tak nak lah pasal industri ni. Betul. So okay, abang-abang dalam industri jangan cuba try Aina. Lepas tu kita nak tanya, diorang kata kan, diorang terhibur tau baru-baru ni tengok Aina macam main-main jadi pengantin Alah, dekat comel. tracks. Diorang kata adakah tu hint ataupun just promo lagu je? Bagi tahu sikit Aina. Tak, sebab lagu ni kan long distance relationship. Okay. Lagu Berjauhan ni sebenarnya memang kita nak carry look pengantin tu. Okay. Sebab saya ibaratkan dalam lagu ni saya adalah pengantin yang tak sempat nak jadi pengantin. Alah, sial. Tunggu-tunggu macam tu. cinta yang tak tiba-tiba gitu. Itu yang penat tadi tu je. Tapi muzik video Aina adalah macam jejaka Jepun yang tu Betul. Adakah itu hint jejaka sebelum ini daripada Jepun? Kenapa pilih? Sebab Aina dah kata tadi jauh bukan orang Malaysia. Adakah tunggu saya mas? Bukan. Bukan. Itu sebenarnya lokasi Jepun tu dipilih sebab dulu pernah bercita-cita nak pergi dengan orang tu pergi Jepun. Alah, Yelah. Kesian kan saya. Siapa lelaki tu? Geram pula dengar cerita ni. Mes sini kita tarik telinga dia. Okeylah sayang-sayang semua. Kalau anda nak tanyakan soalan kepada Aina Abdul, boleh tanya dekat live TikTok Suria pun boleh. Ataupun hantar mesej dekat 0125551053 pun boleh. Suria, Muzik dan jiwa. Aku pun muka Jepun. Engkau ni daripada tadi lah mabuk. Beg silang pun kau. Muka Jepun pun kau. Ada gambar tak saya lah. Aina hari ni tak masak-masak ke? Oh yelah. Aina dia rajin masak sekarang guys. Cute gila sampai dia boleh tinggalkan orang untuk dia pergi solat. Comel sangat. Aduh. Yang itulah. Aina duduk dengan family Allah. Jangan baca kan tu. Dia selalu. Tak, Aina memang duduk dengan family lah. Tak, sendiri je. Oh, Dengan so kucing. alah comel. So masak tu seorang. Mana? Ya. Ju Andika, kita pernah janji nak pergi Jepun dulu kan?
Orang ni mentah-mentah Aina tak spill siapa nama, tiba-tiba kau pula mengaku kau kat situ dia nak Tak. bertelefon. Habis kau ingat aku ni pakai nama Shiro belakang saya saja. Ajak Shiro. Jepun juga. Aina. Menyigapnya aku. Aina, Aina? hati-hati sebab Ajak memang cek nombor 2. Aina tahu tak Shiro tu maksudnya apa? Shiro tu maksudnya putih. Oh. Ya, betul. Tapi korang tak nak. Kalau perasan anjing Sinchan kan warna putih kan? Dia Body panggil anjing dia shaming Dia panggil Shiro. Betul, dia panggil maksudnya putih-putih je tu anjing dia. Dulu kita orang letak nama Shiro tu sebab kita orang baru masuk industri. So kita orang masukkan dia kita orang putih lah. Kain yang putih, kain yang putih. Yang akan dicorakkan. Yes, that's why kita letak nama Shiro macam tu. Oh. Dia orang letak nama kumpulan macam tak ada apa-apa macam tu je. Nak pergi bantai orang pula. Bob Shiro kau pun Bob Shiro juga. Tapi Shiro dah tak ada kan sekarang? Ada. At least kami tak bergaduh. Tak lah, kita mana ada gaduh. Kawan lah. Roll, tengok roll dia orang roll. Mana ada Syarul. Ajak jom ke Jepun. Hey, bukan aku. Aina yang nak pergi Jepun. Aina. Aku tak payah. Aku sini pucung jadilah. Pucung. Ni lah pucung umakai lah. Pergi umakai lah Ajak. Makan. Ini tu apa benda yang atas tu? Sibuk Eli. Mana? Ajak baca komen. Apa dia kata? Baca komen saya. Harap berbalaslah cinta Eli pada saya. Orang duk sibuk Jepun duk balas cinta. Comel kan? Madam Ida. Terima kasih Nisa Saad. Dia bagi tu. Love you so much. Tak naklah pucuk. Aina nak konsert. Tu. Aina, ada orang konsert. kata. Ada plan ke lagi? Aina. Ada, tapi kita nak buat ada untuk album kali ni kan. Kita akan buat pergi ke travel ke setiap cafe yang viral setiap negeri. Kita borak. Maksudnya macam tu ke Aina? Betul. Oh, okay. Kita nak pergi. Sebab kan Gen Z kan suka lepak kat kafe kan. Okay. Hipster. Jom kita borak ni Pagi Orang Suria dibawakan oleh Hurix. Dapatkan kelegaan dengan Hurix Gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus bantu melegakan batuk dan sakit tekak. Bolehlah satu rumah satu botol Hurix Gamat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Jika anda sedang mengalami LDR ataupun long distance relationship sekarang, inilah lagu untuk anda daripada Aina Abdul. Berjauhan. Betul lah. Bermukau bila kita dengar kan bunyi suara dia kan. Okey, dan Aina Abdul tadi Fat dia nak tahu lepas ni Aina duk sibuk apa. Fat tanya. Kenapa Fat pula? Kenapa? Fat tak nak tanya konsert tadi kan. Awak bukan pandai saya. pusing-pusing petik-petik. Bukan kita lah Jat. Tu kawan-kawan yang dekat TikTok. Dia orang tanya Aina nak konsert. Ada ke Aina lepas ni? Sebenarnya memang tengah plan pun. Cuma sebelum menjelang ke album tu, saya nak pergi ke setiap negeri dulu. Saya nak pergi. Setiap negeri kita akan jelajah 2 kafe dalam setiap negeri. Okay. So kita akan start bulan 6 ni dulu dekat KL dulu. Which is first week of June nanti kita akan pergi KL, and then kita pergi Negeri Sembilan. Ada tour lah ni. Melaka, Johor, InsyaAllah macam tu. So plan dia. maksudnya kita tengok konsert Aina sambil-sambil kita ngeteh, minum-minum macam tu. Betul, itu macam Unplug lah, macam unplug. betul. Macam pre concert macam tu lah. Okay. Menjelang ke. Lepas kita dah release album apa semua, kita akan ada konsert tu. Itu maksudnya yelah strategi marketing dia lah kan. Kau nak MC roger-roger sebab perempuan kan. Mesti sibuk Habis macam mana konten masak-masak tu macam mana? Tengok tadi orang komen kata Aina lepas ni masak apa lagi? Comel. Tapi Aina memang pandai masak betul ke? Tak ada. Ke propa je Saya tak sebenarnya? reti. Saya memang tak pandai masak. Saya tak pandai masak. Cuma Belajar. saya minta netizen yang bagi saya resipi. Comel lah. Dia orang suka lah dapat engagement dengan Aina. So Aina akan tanya macam mana kalau ni So dia orang bagi dekat tu tips-tips macam mana masak. Kenapa Aina struggle belajar masak sekarang ni? Ada Betul apa-apa siapa? persediaan Ada ke? kepentingan apa ke? Tak ada. Mungkin tua. Ada mananya Aina? Tak baik Aina cakap Eli. Okay. Kita sweet 17 lah. Okay, berbalik kepada berjauhan lah Aina kan. So expectation orang bila macam Aina kata lah untuk ballad yang heavy sebelum ni, Aina akan ada satu part yang macam orang kata akan ada high pitch tu kan. So macam mana Aina bila orang punya expectation kan, Aina nak beritahu macam lagu ni memang dia sangat jauh. So Aina nak jawab apa dekat diorang ni yang Allah Aina Yang memang menunggu nak high menunggu. pitch Aina tu tapi kali ni tak ada.
sebenarnya benda tu cabaran saya yang paling utama untuk kali ni. Okay. Saya dapat rasalah orang nak shift genre daripada dulu ke sekarang ni ambil masa. Betul. Dan bagi saya, even though orang rasa macam ada yang rindukan yang Aina Abdul yang hari tu, Yeah. tapi bagi saya, kalau saya kena juga evolve dalam music saya, betul. dan slowly but surely saya selalu bagi tahu diri saya, walaupun benda tu takes time untuk people untuk orang faham dengan Terima. genre terbaru ni, tapi it's okay, saya akan teruskan dengan jalan saya, because I believe pendengar yang betul-betul sukakan music ataupun music yang best akan datang ke hidup saya. Dia once dia support Aina, dia akan forever support Aina. Ya. Betul. Sebab tadi kita share juga Aina Abdul ni bukan saja dia boleh ballad, jazz tau. Dia boleh semua genre lagu. Macam kita share Betul. tadi, Aina kalau macam traditional pun dia power. Okay. Yelah. Bermula. Sebab Aina start daripada irama Betul. satu Malaysia, betul? Betul, bintang irama Malaysia dulu. Bintang irama Malaysia, lepas tu baru masuk idola Berita Harian. Betul. Yes. Betul. Dan Baru lepas ke tu tu baru lah. mentor. Jadi maksudnya bukanlah high note Tidak sentiasa lah. kan. Kalau high note sentiasa baik kita panggil Tarzan je. Maksudnya dia mula terhibur Aina kan. Dia cute lah. So maksudnya Aina kalau ketawa lain suaranya ya. dia ketawa pun sedap. Beza lah dengan kita. Berbeza Okay. dengan kita. Bukan kata ketawa, cakap untuk sedap. Tapi kita nak tahu jugalah, adakah genre Aina selepas ini akan memilih ke arah tradisional pula? Mana nak tahu kan? Terus layan Suria. Muzik dan jiwa. Macam Aina kalau nyanyi ada bantal larang tak Aina? Tak boleh minum air sejuk ke? Tak ada lah. Awak makan apple kan? Apple merah kan? Bawa bantal je. Apple tu kalau nak bagi boost energy. Oh, ya ke? Time show tu. Takut macam tak cukup energy, makan apple. Sebab saya tengok TikTok orang cakap benda tu. Lepas tu orang cakap, aku makan apple merah tak sedap suara aku. Ingatkan tak suara sedap. Aku pernah seminggu tak minum air sejuk. Sama je. Try makan apple sama je. Tak ada Kalau dah suara Kau try makan juga apple kali. tidaklah. Orang kat TikTok. Tapi betul ke Aina? Aina pernah share yang contoh kalau kita nak pergi Apa atas high tu? note kan. So dia patutnya jangan kepala kita ke atas kan. Kalau orang nak tarik kan dia Ya. so Aina kata kalau nak tarik je sebenarnya kepala kita kena macam ni. Oh ya ke? Macam mana? Maksudnya kalau kita nak tarik akan pergi naik atas kan. Tak. Aina kata dia kena sini ataupun bawah. So Macam barulah mana dia nak punya tak Vokal keluar ke straight dah. tak tegang. Oh ya ke? So aku pun try lah amalkan. Tak jadi. Tak ada berubah tu. Tu ajak try dah. Boleh sekali je? Alah. Okay. Boleh kita? Boleh. Tinggal berapa tu set? 2. 2. Alah dah nak habis. Aha. Dah nak habis. Ni pun aku extrakan 1. Okay. Terima kasih kepada anda dengarkan Pagi on Suria. Elifat ajak di aplikasi kami Suria Malaysia dan boleh lagi streaming kami dekat TikTok. Sekarang ini Suria Malaysia juga bersama dengan Weh, Benda Dayu takutlah kalau tengah drive dengan lagu ni. Kenapa? Takut tidur. Dia berangan Fat. Dia rasa nak pejam mata. Bayangkan kita kat satu tempat tu Aku kan. takut juga kalau bawa kereta takut lepas steering. Dia macam nak bergerak kan. Dia macam lullaby macam tu Memukau, kan. kan. Okay Aina, Yes, lagu jenis ballad dah ada. Lagu genre jazz pun dah ada. Yang dengan Amin Jahari Ayuh Pulang tu genre apa? Dia macam indie lah. Indie. Okay. Pun dah ada Indie lah. juga. Tapi Aina punya core ataupun forte adalah traditional ke tak? Saya tak pasti. Tapi memang dulu pernah ke arah tradisional. Okay. Sebab Okay. saya menyanyi dekat rumah kahwin dengan grup Cak Lempong. So setiap minggu memang nyanyi muzik-muzik Minang macam tu. Sebab Saya awak kan- membesar kat sana kan? Betul. Saya pun warna gori kan. Ya. So macam memang selalu menyanyi yang ke arah itu. Okay. Tapi dah lama tinggalkan. Tapi semenjak ni hari tu dapat jemputan nyanyi dengan Tok T, nyanyi dekat kawasan Tok T, nyanyi lagu tradisional. Okay. So benda tu dah macam Dia datang balik. dia datang Semangat balik tu macam datang balik. nak cengkok-cengkok tu kan. Rasa macam seronok lah. Ramai yang pujuk saya untuk buatlah lagu tradisional. Kena buat lah Tapi Aina. sebenarnya Aina, kita pun sendiri di radio rindu tau lagu-lagu yang berentakkan tradisional. Sekarang ni Haziq ada buat. Even Haziq. Mimi Fly dah lebih kurang Ada lah kan. persembahan Betul. Aina dengan Haziq yang viral juga kan. Oh, ya Nyanyi ke? lagu
pandang-pandang jeling-jeling ke? Ada. Menjeling kan itu kan. Ada. Itu pun viral juga. Aina boleh kalau sudilah belanjalah sikit tradisional Boleh. cengkok tu Apa-apa boleh. lagu yang Aina rasa macam cengkok dia mesti macam kita pun tercengkok. Takut pagi-pagi suara tak buka ke risau juga ke okey. Aina Abdul. Boleh, Power. Dan korang semua yang tengok live TikTok ni kan, komen cakap nak ke tak nak Aina Abdul keluarkan lagu tradisional ni. Jom kita buat survey. Boleh Aina? Lagu yang terbaru ni lah yang saya nyanyi dengan Tok T. Itu Okay. lagunya Tok T berduet dengan Lesti. Oh. So dia ada macam traditional dangdut sikit. Zapi Melayu tu. Bukan. Bukan. Lagu apa? Dia lagu Kumbang Bunga. Cuba Okay. bagi Boleh sikit, try. Aina. Kita try. Bismillahirrahmanirrahim. Datang bukan dia. Sabar, guys, Dia tahu. Tak nafas, tak nafas. Itu tadi rehearsal. Okey, yang itu betul. Nak tengok lirik boleh? Boleh. Aina tengok Aina bila Semua. kita try buat survey semua cakap Semua nak. terus luncur terbaik. Semua rindukan lagu-lagu tradisional ni sebenarnya. Yalah, nyanyi sikit je. Elok. Bagi je. Kalau bergantung jangan berpegang di Ajak. dahan Cukup. rapuh. Viewers dah turun. Okey. Okay. Boleh dah. Okay. Ready. 3, 4. Abang rindu itu punya obat jika pingin masuk cepat. Datang bunga manggar bawa dulang, bawa hati dia pulang. Minat. So sebab tu saya malu sangat nak cakap. Alah. Mana Alah. tahu benda tu menjadi realiti. Kita semua nanti-nantikan juga. Confirm insya-Allah jadi InsyaAllah reality. kan? Okey, Kalau lu- pendengar-pendengar kita dapat tengok muka Aina sekarang ni, muka dia jujur tau. Ya. Sian dia sebut slow je. Okey, kalau luar negara Aina siapa? Luar negara. Saya mungkin Tak ada Dayanti. terlintas pun lagi. Belum. Ajak Shiro ke ada? Kamu bukan Indonesia, Pak. Dia ketawa dah. Jepun. Saya Jepun. Si baik awak ingatkan. Malaysia je kot. Malaysia je. Malaysia. Okey, baik, tak apa. Okey, berbalik kepada outfit. Orang kata Aina Abdul ni bukan kita nak tengok dia perform saja. So orang akan tertarik dengan Pakaiannya. pakaian Aina kan. Appearance Aina berbeza, Ya, betul. signature. Jadi pernah tak rasa penat Aina bila setiap kali keluar je orang akan expect. Okey, satu nyanyian Aina lah, satu lagi pasal outfit. Kalau kata yang macam biasa-biasa nanti, alah tak gam macam selalu pun. Selalu macam ada benda-benda baru kan. Betul. Macam mana Aina? Memanglah kan kita berpakaian mengikut tema Ya. event juga. So kalau macam contohlah saya nak pergi nyanyi private show dekat KL kan. Okay. Takkan saya nak pakai pergi AJL tu. Yelah. Betul tak? Berpadanan lah kan. Yelah. Sesuai dengan tempat lah. Sesuai tempat lah. Jadi macam yang terbaru ni saya macam rajin buat live. Jadi Okay. ramai yang tak sangka saya normal. Betul. Yelah. Semua Yelah. semua